Lagi saya bagi buat okey. Hai, okey, ini 29. Okey, kak ni kerja hilang apa kak? Dexcom. Okey, so kak ni ada hutang tempat lain. Semalam sudah jumpa dia. So, kak ni tempat lama pinjam berapa persen? 13%. 13%. Ni, sudah settle. Bukan yang cakap saja 13% kak ni settle tempat tu kan. Kau pun terkejut kira bagi you tengok saya ni terkejut kan? Terkejut. Terkejut. So tempat nasib lah. Tempat lama tu tinggal balance 5-6 kan. So sekarang ni 3K pinjam. Settle sana berapa? 560. Tangan dapat bersih? 2 lebih lah. 2 lebih lah. So kak ni kerja di Dexcom. So Dexcom punya kawan-kawan. 2 kali gaji sudah main. Ni sudah settle. Kak sendiri pergi sampai SP Sungai Petani pergi settle sana. Dari Penang pergi settle. Sendiri pergi settle sana. 13% itu orang tambah pergi settle. Kena pergi so tak apalah. By the way kak ni pun jumpa TikTok Dewi kan. So datang ni okay, settle dah semua kan. Settle dah. Okay so far semua saya explain memang okay kak? Okay, faham. Lalu dia orang tak explain macam ni detail. Semua orang tak ada kan. Dia orang tak explain macam tu kan. Saya explain memang okay kan. Cek ni 1096. Baki dah 24 lagi lah. Betul settle sana 6 lah. 2024. So hampa okay kalau sudah mau merdeka lah. So mungkin next month saya akan buat promosi lagi untuk yang Deepawali punya. So hampa kalau nak pakai duit ke urgent ke ada masalah-masalah kewangan ke, okay, boleh tekan lah bawah beg biru sini. Okay, apply dengan saya. Okay, kerana ni akan contact awak secepat mungkin lah. Bye bye.